Hai semua, selamat datang ke Zap Quiz. So, hari ini saya nak cuba tunjukkan bagaimana rupa bentuk sebelum kita masuk ke World Zap Quiz. So, dekat sini saya dah masukkan soalan. Okey, so daripada sini rakan-rakan akan tahu maksimum boleh masuk sampai 20 soalan dan 10/20 maksudnya saya dah masukkan 10 soalan dah. So, ni adalah antara soalan dengan jawapannya. Okey, bila rakan-rakan dah masukkan semua, rakan-rakan boleh pilih template yang sedia ada. Seperti mana saya pilih ni adalah maze. Okey, jom cuba masuk. Okey, so kita tunggu loading sekejap. Comel tak ikon saya? Okey, so nanti rakan-rakan boleh cuba. Okey, inilah dia. Okey, so kita akan mula daripada sini. Okey, dan kita akan cuba. Soalan yang pertama, langkah pertama dalam prosedur komunikasi masuk. So quiz ini atau latihan ini adalah berkaitan dengan prosedur komunikasi masuk dan keluar. Sebagai contohnya, langkah pertama, menerima dokumen, menyimpan dokumen, menghantar, menanda. Apa kata yang pertama? Adakah betul? Betul. Okey, so jom kita teruskan. Seronoknya my maze ni. Yang manakah bukan contoh peralatan untuk komunikasi masuk dan keluar? Intercom, mesin fotostat, kamera CCTV, komputer dan email. Agak-agaknya apa jawapan dia? Adakah kamera CCTV? Ya, betul juga. Maka rakan-rakan boleh cubalah mai habis sampailah pergi ke exit nanti. Selamat mencuba. Okey, bye.